Assalamualaikum beh. Set-set dia mau ingat lagi hak kita mari review kedai nasi kabu harga 5 kop. Kedai nasi kabu harga 5 kop kita review dalam 2-3 bulan lepas. Tapi ya ada makanan baru pula, menu baru pula. Ya ada mi celup. Kita tak percaya lah ni dah. Atau mi celup harga 10 kop dia nak buat. Mi celup harga 10 kop. Taruh mana hak tu tak tahu. Nanti kita pergi jumpa tuan diri. Baik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sungguh pula kata ada mi celup harga 10 kop. 10 kop mi kat wak. Wah, 10 kop. Ya, 10 kop. Paling mana mi ni? Ni tagon ni 10 kop. Tak ada dulu sikit dah 10 kop. 10 kop dia akhir dah. Panas si kabu ada macam biasa lagi dah. Ya, peketik si kabu tu jual bersama. Jual baik semua dah. Selepas ada review gitu ke mana? Alhamdulillah ke mana? Alhamdulillah. Ada ke masuk? Ramai. Lama dah, ramai. 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 Patut kita main terah tu mi celup tu. Nak terang mi celuk dah. Patut ada gapo-gapo hok ni hak salah gitu. Orang marah kita. Orang marah hok biar ni. Hak ni hak apa? Beleng. Beleng. Okey akong kok dah. Ya, okey. Kita salah gitu. Kita maaf dah kita kata hok orang lain salah pau tu kena ke hok beleng. Ada orang duk murih kita gak orang duk royak hok orang lain. Roti kita. Kita sakit banyak kita pergi makan mi celup. Harga 10 kau. Hei. Dia tengah buat mi celup Ya. Alah. Dia nak murah sungguh hari jual dah. Murah dah. Tapi laku 40 kau ni. Lauk aye. Ya lah, ya. Harga 10 kau sekmu weh. 10 kau cari mana? 10 kau ni kalau sebelah Malaysia ni kita tak dalam sia 3. Sia 3, sia tengah. Cari mana beh? Mi celup harga sia tengah. Ni kacau mana dah siapa kedak tahu lah sia tengah tu tapi kok mata tu lah harga dia. Gapo kat anak ni? Ya, Ai borah hok tu. Sehija. Borah meh gitu tu sija lah pupuk. Sehija. Mari kita nak terang mi celup dah. Alah, murah-murah sungguh harga 10 kop sekmu boleh makan tengah-tengah hari. Tak apa-apa kalau nasi kabu gitu. Ambil jap pagi ni pukul 10.30 sampai pukul 3 tu habis lah Ming. Ami sampai pukul 3. Lepas tu pulang si kabu si miak lah. Lepas tu jual nasi kabu si miak betul dah. Betul. Masa ni tak ada dah. Tak ada lah saya. Masa ni ada mi celup. Kita nak rasa dah. Ya rasa lagi mana. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh makan kok. Padan dengan harga lah kat Nara. Ada. Orang mau nak komplain nak gapo. Padan dengan harga tagun ni. Ada harga tagun ni. Nyanyi tu budak laning ya. Budak lah ni dah. Budak laning je lah dah. Boleh makan be. Harga Seria be dekat be tengok be. Seria. Boleh makan doa be. Nak kata sedap tak sedap main teradi. Tapi kita kata kalau bertagun ni tak nak duk komplain, tak nak duk kata dah gapo padan. Dah. Tak nak duk kata gapo. Boleh makan doa ni. Sungguh kita ya kedai le kampung. Ya lah dah. Nak le kampung ke. Nak le kampung tak sedap tak sedap. Tengok barang ni. 10 kop. Ni cari mana lah ni? 10 kop kita minta makan dah. Terima kasih dah makan mi ni dah. Ya. Lepas tu nak pesan-pesan gapo ko. Pesan luka kita dulu no. Marilah muka kita duk jual dah lah ni. Jual dah. Start jual dah. Pagi buka puluh sampai buka pangorek. Pangorek jual dah. Yo pagi ni yo ada mi celup harga 10 kop kita makan hak ni dah. Ya. 10 kop cari mana dah lah ni dah. Yalah dah. Lepas tu nasi kabus mula buka apa? Mula buka 3 sampai ngorek lepas ngorek lah. Lepas ngorek. Mari budak kampung. Mari pula ni budak kampung ni. Punya tu ya ada mi celup harga 10 kop. Kita kena buat. Pelat-pelat gitu kita buat dah pelat-pelat gitu. Lepas tu kita pun nak pergi dah. Nak pergi dah. Nak pergi dah. Ya, nanti dulu. Apa dia lagi? Ni sagah hati bui. Pulak. Tak nak. Tak alih lah. Ni kita wis sagah hati. Wis sagah hati pula. Gapo dia ni? Lepas tu salapau dengan Ming. Salapau dengan Ming dah. Salapau silap hair dah. Ya, silap hair. Silap hair. Lepas tu terima kasih Kak Nah dah. Terima kasih semua dah. Dah mari makan Ming. Ya. InsyaAllah orang ramai dah. Ya dah. Boleh main makan mi celup harga 10 kop. Ya dah. Lepas tu yang mana tengok video ni, video budak kampung, boleh mari. Kak Nah ni ya baru ni gapo ke mari. Kak Nah dia cuti lama Kak Nah dah. Kak Azhar dia cuti lama dah main ngak dia tutup kedai dah. Sebenarnya dia bek wah, dia buat keduri anak dia nikah. Yang dilepak ni dia baru buka apa dia buka ni? Buka ni 5 hari dah. 5 hari dah buka? 5 hari dah buka. Ya, 5 hari dah.
Okey, baiklah. Yang mana-mana tengok boleh mari. Kedai Kak Zah, nasi kabur harga 5 kop, nasi minyak 10 kop. Mi celuk 10 kop. Tu ada ngah salapau gapo ada macam-macam. Baiklah. Pulut pagi gapo pulut pagi. Ramai tu. Ada laka, baiklah. Jalan moyo sepodok royak semua tu jalan turun. Marilah gonek. Jumpa rumah mula-mula rumah dia. Lepas tu kita malah lewatkan masa sekat ni dulu dah. Baiklah. Assalamualaikum.